Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Huda Batrisha binti Kamal Azhar selaku wartawan TVPSS SMK Sultan Idrisha II tahun 2026 yang akan membuat liputan pada hari ini. Hari ini, Jumaat 15 Mei 2026 telah berlangsung dengan penuh meriah sambutan Hari Guru tahun 2026 yang melibatkan semua guru, para pelajar serta warga sekolah. Majlis ini diadakan bagi menghargai jasa, pengorbanan serta dedikasi para guru yang sentiasa berusaha mendidik dan membentuk pelajar bagi menjadi seorang insan yang berjaya. Yeah. Mengajar arti kehidupan dengan sabar, penuh harapan. Langkah kecil anak bangsa dipimpin menuju cahaya. Tulusnya jasa tak terbalas menyemai mimpi. Menjadikan suasana sepanjang majlis berlangsung. Memang Pak kata beauty which exists. Dan gelaran Queen of the Day menjadi milik Nurul Aina binti Muhammad semuanya. Sebuah negara, guru bicara, nadi negara, menyuluh jalan anak merdeka. Dengan ilmu dan kasih setia, terpahat jasamu Secara keseluruhannya, Majlis Sambutan Hari Guru tahun 2026 telah berlangsung dengan penuh meriah dan mendapat sambutan yang amat memberangsangkan daripada seluruh warga sekolah. Sambutan ini bukan sahaja mencipta kenangan indah, malah turut mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar serta menyemai rasa penghargaan terhadap jasa para pendidik. Saya Nur Huda Batrisha binti Kamal Azhar, wartawan TVPSS SMK Sultan Idrisha II melaporkan. One is the loneliest number that you'll